Sejawan, ni kopi yang saya pesan. Semua sekali RM20. Oh, ni duit untuk awak. Terima kasih, sir. Nanti dulu. Jangan kutip. Apa hal dengan awak berdua? Tak ada apa. Saya cuma bagi dia duit je. Bos Ivo. Ada apa nak cari saya? Oh, tak ada apa-apa. Tapi kalau awak nak bagi dia duit, kenapa tak bagi kat tangan dia? Tapi capakan lantai. Bos Ivo. Dia orang bawahan saya. Saya nak buat macam mana pun, itu hak saya. Oh. Kalau macam tu, awak pekerja saya arahkan awak kutip balik duit ni bagi kat tangan dia. Bos Ivo, walaupun awak ialah bos syarikat ni, tapi saya ialah top sales kat syarikat ni. Awak sanggup lepaskan sales disebabkan orang bawahan ni ke? Top sale macam mana? Awak langsung tak tahu sikap hormat tu apa? Saya bagi tahu awak, ini akan hancurkan diri sendiri. Kalau saya serahkan customer kepada awak, saya lagi risau. Sekarang saya arahkan awak ambil duit tu dan bagi kat tangan dia. Saya tak nak kutip macam mana. Awak boleh buat apa ke saya? Okey, saya tak boleh buat apa kat awak. Anis, mari sini. Ambil ni, bawa keluar dan buang. Saya bagi tahu awak. Sekarang awak dipecat. Okey, pecat saya ya. Awak semua tunggulah. Tunggu habis nanti. Nanti kita tengok. 就像黄河水在流，多少时光就一去不再回头。 Memang ni sombong betul. 正道。